Aku kan sebenarnya ada masalah daripada dulu lagi. Nak kemas studio aku dan juga nak cantikkan bilik studio aku ni, especially kat bahagian bawah ni. Aku memilih sikit nak pilih kapet. Tapi baru-baru ni aku ada jumpa ada orang racun aku kat TikTok. Sebab ada seorang brother tu racun aku, dan aku pun agak tertarik untuk mencuba. Dia kata kat sini, warning, plastic konen grafis kasain. Kat bahasa Jepun pula, watashi wa mo shuteru nani desu ka? Dia kata danger lah untuk baby dan juga budak kecil. So, jangan bagi dia makan plastik lah. Aku dapatkan saiz apa lah, aku tak ingat lah. Aku main random lah. Biasa waktu malam ni kau beli barang. Wah, dia punya kapet macam tatami punya. Wah, besar kau ambil ni. Wah, nice. Dia punya texture memang daripada solid wool. Jom kita rasa dia punya kepijakan di kakinya. Tekstur bawah ni memang dia akan pegang ataupun lock supaya kapet tak bergerak lah. Tak mudah bergerak. Nampak lagi nice, lagi selesa. Bila aku pijak ni aku dapat rasa macam kau pijak atas jerami. Ataupun macam mana cakap, dia punya material jenis wool macam ni. So dia tak adalah keras ataupun tak adalah lembut sangat. Tapi better lah daripada kau pijak simen yang sejuk dan keras ni kan. At least aku dapat spend time masa nak unboxing kat sini lebih selesa lah. Dan paling penting sekali, aku dapat sorok wire kabel yang straight sini. Cuma mungkin aku kena beli besar sikit lah next time. So nak kena top up sikit kat sebelah sana. Aku nak kena beli lagi lah. Harga dia memang sangat-sangat murah. Sangat baloi lah aku boleh kata. So kalau korang berminat nak beli kapet macam ni juga, aku sediakan bag dekat sebelah sini. Dan satu lagi, kalau korang minat nak tengok aku punya progress untuk aku makeover aku punya bilik studio yang sepah ni, korang boleh follow aku lah. Mungkin kalau korang ada idea apa yang aku nak tambah dekat aku punya studio ni, especially kat bahagian dinding ni lah. Bukan wallpaper tapi ada something yang aku nak buat lah. So kalau korang ada idea, korang boleh drop komen kat bawah.